Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera hadirin yang dihormati. Saya Profesor Dr. Muhammad Mustafa bin Muhammad Ghazali selaku pengerusi Sukatan STPM bagi mata pelajaran seni visual berbesar hati untuk menyampaikan berkenaan Sukatan Baharu Seni Visual yang telah kami rancang dan susun dengan teliti. Sukatan pelajaran ini direka dengan tujuan utama untuk membentuk generasi yang berpemikiran kreatif, inventif, inovatif, kritikal, analytical dan saintifik. Kami beraspirasi untuk melahirkan calon-calon yang berpengetahuan luas dalam proses penyelesaian masalah, terutamanya yang berkaitan dengan penghasilan, penampilan dan apresiasi karya seni. Sukatan pelajaran ini juga menitik beratkan pemerolehan pengetahuan, pengembangan kualiti personal serta penerokaan nilai dan emosi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kerjaya dan kehidupan seharian. Kami percaya bahawa melalui pendidikan seni visual yang menyeluruh, kita dapat membina individu yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga dalam aspek kemanusiaan dan estetik. Saya berharap agar Sukatan Baharu ini akan diterima dengan baik dan dapat memberikan impak positif kepada semua pelajar. Terima kasih atas perhatian dan sokongan anda semua. Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang mampu membentuk calon dengan pemikiran yang kreatif, inventif, inovatif, kritikal, analytical dan saintifik. Calon juga akan diperkuatkan dengan pengetahuan dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penghasilan, penampilan dan apresiasi karya seni. Selain itu, Sukatan pelajaran peperiksaan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek pemerolehan pengetahuan, meningkatkan kualiti personal serta meneroka nilai dan emosi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, kerjaya dan kehidupan seharian. Saya ingin berkongsi mengenai kebolehan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh calon dalam bidang seni visual. Calon akan berupaya menerapkan pengetahuan penyelidikan dalam membuat kajian seni visual, membuat kritikan terhadap karya seni visual menerusi pemikiran kritis dan analitis, menghayati sesebuah karya seni berdasarkan bentuk, kandungan dan konteks karya tersebut, menterjemahkan idea dan konsep melalui penyelidikan dan kajian yang mendalam, menghubungkan konsep, media dan ekspresi teknikal dalam penghasilan karya serta menggunakan media dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan. Menghasilkan karya seni berdasarkan kajian bentuk, kandungan dan konteks, membuat kajian setting melalui pengamatan, penterjemahan, pengolahan dan pengubahan mengikut fokus dan permasalahan yang dikemukakan. Menampilkan gaya tersendiri dalam lukisan, pengkaryaan dan perekaan. Menunjukkan keyakinan dalam memberikan pandangan secara kritis. Meneroka ilmu menerusi rujukan, eksperimentasi dan eksplorasi. Memperlihatkan kemahiran berkolaborasi, menunjukkan keyakinan berkomunikasi dan menampilkan gaya tersendiri dalam penghasilan karya. Dengan kebolehan-kebolehan ini, kami yakin calon akan mampu mencapai kecemerlangan dalam bidang seni visual serta memberi sumbangan yang bermakna kepada dunia seni. Dalam mata pelajaran seni visual, terdapat 3 skema pentaksiran yang telah ditetapkan untuk 3 semester dalam pembelajaran STPM. Nama kertas dan kod pentaksiran bagi seni visual untuk semester 1 ialah kertas 1,
kod 970/1. Ia tertumpu kepada kemahiran melukis. Peperiksaan ini adalah ujian melukis di mana pelajar dikendaki melukis satu setting sahaja. Markah penuh bagi ujian ini adalah 100 markah. Wajaran untuk ujian ini adalah 35% daripada keseluruhan penilaian. Masa peperiksaan ini akan berlangsung selama 3 jam. Untuk semester 2, skema pentaksirannya berbentuk ujian teori. Kod 970/2. Pengujian kertas ini ialah esei bertulis yang terbahagi kepada 3 bahagian A, B dan C. Bahagian A ialah soalan struktur. Terdapat 6 soalan struktur yang wajib dijawab semua. Bahagian B ialah soalan esei. 2 soalan esei diberikan dan pelajar perlu memilih satu untuk menjawabnya. Bahagian C juga adalah soalan esei dan sama seperti pada bahagian B, iaitu 2 soalan diberikan dan pelajar perlu memilih satu untuk menjawabnya. Yang membezakan pada bahagian B dan C ialah aras kesukaran soalan. Bahagian B soalan esei aras sederhana, manakala bahagian C aras yang sukar. Markah penuh bagi kertas 2 ini ialah 100 markah dan wajarannya pula adalah 35%. Masa pengujian ditetapkan 2 jam 30 minit. Skema pentaksiran semester 3 bagi mata pelajaran seni visual ialah kerja khusus. Kerja khusus penuhnya akan dibimbing oleh guru sepanjang semester 3 berjalan. Kod bagi kerja khusus seni visual ialah 970/3 dan projek kajian seni visual adalah nama bagi kerja khusus seni. Pentaksiran kerja khusus berdasarkan pentaksiran berasaskan sekolah, di mana guru yang membimbing akan menyelia dan memberikan markah kepada pelajar-pelajarnya sendiri. Pelajar akan diberikan 2 soalan, iaitu 1 soalan pengkaryaan dan 1 soalan perekaan. Pelajar hanya perlu memilih 1 soalan sahaja untuk dilaksanakan sepanjang semester 3. Markah yang diperuntukkan untuk kerja khusus ialah 100 markah. Bagi pelajar-pelajar persendirian atau dari sekolah swasta, mereka tidak akan mengambil kerja khusus 970/3 ini. Untuk mereka, kertas alternatif disediakan, iaitu kertas 970/4. Format bagi pengujian ini ialah ujian bertulis dan melukis. Nama kertas ini ialah kajian seni visual dan pelajar akan menduduki peperiksaan kertas ini di pusat-pusat peperiksaan yang telah ditetapkan. Pelajar perlu menjawab semua soalan dalam masa 3 jam peperiksaan. 4 tajuk dalam kandungan semester 1 yang akan dipelajari iaitu bentuk-bentuk asas objek, sifat-sifat dan ciri objek, hubungan ruang dan objek, pencahayaan dan suasana. Tajuk-tajuk ini akan lebih fokus kepada kemahiran melukis. Pelajar akan dapat menggambarkan bentuk-bentuk asas objek, menganalisis sifat objek dan ketepatan menerusi pengamatan, menterjemahkan hubungan objek dan ruang serta mengolah kesan pencahayaan dan suasana. Tajuknya ialah bentuk karya seni visual dan pendekatan sejarah seni visual. Pelajar akan dapat membuat kajian dan penghayatan seni berdasarkan subjek, aspek formal, kandungan dan konteks. Pelajar juga akan menggunakan pendekatan sejarah seni visual untuk membuat apresiasi dalam menjelaskan aliran dan style seni moden yang terdapat dalam seni visual. Bagi kerja khusus di semester 3, pelajar akan dapat menganalisis permasalahan dan penyelesaian visual
menerusi kajian serta menterjemahkan idea dan konsep melalui penyelidikan. Pelajar juga akan menghasilkan karya seni berdasarkan kajian bentuk, kandungan dan konteks, serta di penghujung semester 3, pelajar akan membuat pembentangan karya dan konsep menerusi portfolio dan peragaan. Kerja khusus menguji kemahiran calon dalam menghasilkan karya seni visual, sama ada dalam bentuk pangkriaan atau perkiraan. Kerja khusus ditekankan untuk menilai kebolehan calon dalam mengikuti proses yang sesuai yang melibatkan penyelidikan, kajian, penghasilan dan persembahan karya. Pengujian ini dijalankan di perangkat sekolah dengan penekanan kepada beberapa bidang kajian yang termasuk seni halus, komunikasi visual, reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran. Kerja khusus juga bertujuan untuk memastikan calon dapat mengaplikasikan kemahiran mereka dengan sepenuhnya dan menghasilkan karya yang tidak hanya kreatif tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip rekaan yang terbaik. Kepada calon persendirian atau calon sekolah swasta yang mengambil kertas seni visual STPM, anda tidak perlu menjalani kerja khusus sepanjang semester 3 seperti calon dari sekolah-sekolah kerajaan. Anda akan mengambil kertas alternatif iaitu kertas 970/4 dan pengujian kertas ini dijalankan di Dewan Peperiksaan. Kertas ini bertujuan untuk menguji kebolehan anda dalam menyatakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni visual dengan fokus yang mendalam terhadap aspek pengkaryaan dan perekaan. Anda dikehendaki mengemukakan jawapan berdasarkan satu cadangan bertulis yang disertai dengan sokongan visual yang kukuh untuk menterjemahkan idea dan proses penghasilan karya atau perekaan. Untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kami menggalakkan anda untuk membuat kajian awal dan menyediakan bahan rujukan yang relevan untuk dibawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Selain itu, pastikan anda membawa peralatan yang sesuai seperti pensel warna, alat geometri, media kering dan pen teknikal yang diperlukan. Sila ambil perhatian bahawa kejayaan anda dalam kertas ini bergantung kepada kemampuan anda untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara praktikal dengan mematuhi proses yang teratur dan berstruktur. Semoga pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran menerusi penerangan sukatan baharu yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih.